محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Wali Jawatan Kuasa Masjid Jami' Bukit Gambir, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ayah ibu ibu yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung perbincangan yang seterusnya daripada kitab Al-Jawahirul Kalamiyah yang disusun dan dikarang oleh Al-Alamah Syekh Tahir Al-Jazairi rahimallahu taala pada muka surat yang ke-80, iaitu persoalan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita bincangkan secara ringkas pada pertemuan yang lepas, mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni terlalu banyak sehingga ulama mengatakan bahawa jumlahnya mencecah ribuan mukjizat. Kan cuma yang selalu kita dengar ni benda yang besar-besar sahaja. Keluar air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbelah bulan dan sebagainya. Tapi ulama ada menghimpunkan daripada sejumlah hadis tentang perbahasan ataupun tentang kisah perkara yang mencari adat berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama mengatakan bahawa jumlahnya mencecah ribuan. Dan mukjizat telah kita bincangkan, maknanya benda yang dikurniakan kepada para nabi dan rasul sesudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ataupun menjadi rasul. Maknanya ada benda yang mencari adat yang berlaku kepada Nabi ataupun yang berlaku kepada Rasul sebelum jadi Nabi. Itu dinamakan sebagai irhas. Sebagai contoh, Rasulullah ketika kecil, zaman Nabi kanak-kanak, Nabi kalau jalan ke mana-mana, awan akan berada di atas Nabi SAW, memayungi ataupun menaungi Rasulullah. Maka itu disebut sebagai irhas, bukan mukjizat. Sebab masa itu Rasulullah belum diangkat jadi Rasul lagi. Begitu juga perkara apa saja perkara pelik ataupun mencari adat yang berlaku kepada Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul, itu istilahnya adalah irhas. Tetapi setelah diangkat ataupun dilantik jadi Rasul, perkara mencari adat yang berlaku kepada baginda itu disebut sebagai mukjizat. Adapun yang berlaku kepada wali-wali itu disebut sebagai karamah. Itu telah kita bincangkan secara sepintas lalu, apakah perbezaan di antara mukjizat, karamah, irhas, dan ada juga yang berlaku kepada orang munafik, itu disebut sebagai ihanah ataupun sihir dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, mukjizat kepada Rasulullah ni terlalu banyak. Maka yang perlu kita nak ambil adalah tentang yang paling penting, kata ulama, kita mengambil pengajaran ataupun iktibar setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besarnya adalah Al-Quranul Karim. Sebab semua mukjizat pergi bersama dengan kewafatan baginda, kecuali Al-Quranul Karim itu sahaja yang kekal sehingga hari kiamat. Maka soalannya, nyatakan kepadaku beberapa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya, sesungguhnya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan terlalu banyak. Antaranya ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah seagung-agung bukti Allah, sebesar-besarnya mukjizat, semegah-megahnya dan sehebat-hebatnya. Maknanya mukjizat Allah, mukjizat Nabi kita yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Sebab itu satu-satunya mukjizat yang kekal sehingga kiamat. Walaupun Rasulullah SAW telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun, tetapi Al-Quran kekal. Bahkan ini yang pernah kita sebutkan kalam Al-Imam Sidi Abi Madian rahimallahu ta'ala. Katanya apa kehebatan Al-Quran ini, sebagaimana diungkapkan oleh beliau, Al-Quranun nazal wa qad tanazzul, fan-nuzul qad madat wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Al-Quran itu telah turun tetapi sentiasa akan turun. Apa maknanya? Yang telah turun itu dah selesai dah penurunannya pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis dah. Sepanjang tempoh 23 tahun kerasulan itu, 23 Al-Quran dah selesai dah penurunannya, sebanyak 30 juzuk, 114 surah, 6236 ataupun 6226 ayat Al-Quranul Karim. Jadi Allah Muhammad habidah. Tetapi kata beliau, wa tanazul baqin ila yaumil qiyamah, yang sentiasa akan kekal penurunannya, iaitu berbentuk tafsiran terhadap Al-Quranul Karim, ini kekal sampai hari kiamat.
Maknanya setiap masa, setiap zaman ada saja ulama-ulama yang akan memberikan tafsiran terhadap Al-Quranul Karim sesuai dengan keadaan semasa ataupun apa yang berlaku, apa petunjuk Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilhamnya kepada para alim ulama untuk memberikan tafsiran-tafsiran yang baru terhadap Al-Quranul Karim. Maka ini yang dikatakan bahawa hikmah kan kekal sehingga hari kiamat, iaitu tafsiran-tafsiran tentang Al-Quranul Karim. Kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran ini kata ulama sememangnya kalau nak dicungkil ataupun nak disingkat rahsianya memang tak akan habis. Setiap patah hurufnya mengandungi rahsia. Bukan setiap ayat, setiap patah huruf. Maknanya kalau kita nak bincangkan sebagai contoh Bismillahirrahmanirrahim, bukan sekadar Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, tetapi kalau nak bincangkan setiap patah huruf dalam Bismillah, ba tu apa, sin tu apa, mim tu apa dan sebagainya, kesemuanya mengandungi rahsia yang tersendiri ataupun hikmah yang tertentu. Begitu juga dengan suratul Baqarah. Sebab tu Nabi SAW kata apa, ketika mana kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali ganda pahalanya. Nabi tak kata alif lam mim tu satu pahala, tapi Nabi kata alif itu 10, lam itu 10 pahalanya, mim itu 10. Maknanya setiap Al-Quranul Karim, ayatnya kita baca, setiap patah hurufnya akan mendapat 10 gandaan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merujuk kepada pahala, tetapi merujuk kepada hikmahnya. Ada hikmah kenapa di setiap huruf ataupun di setiap patah Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita bincangkan dalam berkenaan dengan tafsir Al-Quranul Karim, ulama kata tengok Al-Quranul Karim, ada dia punya balaghahnya, ada dia punya itu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ayat ni sesudah ayat ni, surah ni sesudah surah ni. Itu ada tanasubnya. Tanasub maknanya munasabah. Kita bukan suka-suka Allah Ta'ala letak sesuai suratul Fatihah, lepas tu suratul Baqarah, ada hikmah yang tertentu. Walaupun kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar tentang sejarah penurunan Al-Quran, surah yang pertama turun adalah Iqra. Ayat yang pertama turun adalah suratul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Itu kalau kita baca sejarahnya. Tetapi kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, surah tu letak dalam juzuk ammah. Maknanya dah hujung-hujung dah. Jadi siapakah yang menyuruh ataupun yang memerintahkan supaya surah ni letak kat sini, ayat ni letak kat sini dan sebagainya? Itu adalah amrun tauqifi. Maknanya peletakan setiap surah dan setiap ayat sesudah ni itu adalah dengan arahan Nabi kita SAW. Benda yang ulama tak boleh nak ijtihad, benda yang ulama tak boleh suka-suka, sahabat pun tak boleh suka-suka, melainkan Rasulullah dah perintahkan dah. Ayat ni letak dalam surah ni, surah ni kena letak dalam surah ni kena letak selepas surah ni. Itu sebut sebagai tanasub. Setiap surah dalam Al-Quranul Karim itu ada tanasub. Kenapa suratul Baqarah ada kena surah ni pula, lepas surah ni pula. Kalau juzuk ammah, kenapa amma yatasaalun, lepas tu surah An-Nazi'at dan sebagainya. Lepas surah Al-Ikhlas barulah surah Al-Falaq, lepas Al-Falaq barulah surah An-Nas, itu surah yang terakhir. Kemudian setiap ayat dalam Al-Quranul Karim itu ada tanasub. Kenapa lepas ayat ni pula, lepas ayat ni pula. Bahkan setiap ujung surah ataupun setiap ujung ayat dalam satu-satu surah ada kaitan dengan ayat yang pertama dalam surah yang seterusnya. Kan? Sebagai contoh ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah. Kan? Lepas tu nak masuk dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, dia ada tanasub di antara ayat yang terakhir dengan ayat yang permulaan dalam surah yang seterusnya. Maka Allah SWT Muhammad, kalau nak dibincangkan daripada sudut tu terlalu banyak perbahasan dan terlalu panjang perbahasannya. Maka tafsir Al-Quranul Karim ini banyak dia punya jenis. Ada ulama yang karang kitab tafsir mengikut daripada sudut sejarahnya, penurunan, asbabun nuzul dipanggil. Ada ulama yang karang tafsir Al-Quranul Karim itu dari sudut tasawufnya. Ada ulama yang karang tafsir Al-Quranul Karim itu daripada sudut fiqahnya. Sebagai contoh tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ada ulama yang karang daripada sudut akidahnya. Tafsir Fakhr Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang daripada sudut falsafah, mantik, akidah dan sebagainya. Ada ulama yang karang Al-Quranul Karim itu membahaskan daripada sudut balaghahnya. Sebagai contoh Al-Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf. Ada ulama yang karang mengikut
cara tasawuf ataupun perbahasan tasawuf. Sebagai contoh Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani dan sebagainya, Al-Imam Ibn Ajibah dalam kitab Bahrul Madid dan sebagainya, kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ulama mengarang dalam banyak jenis. Itulah membuktikan bahawa Al-Quranul Karim ini bukan satu jenis ilmu, bukan satu bidang, tetapi melengkapi ataupun kita katakan lengkap kepada seluruh bidang, menyentuh seluruh permasalahan yang diperlukan oleh manusia selaku makhluk ataupun khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka sebab itulah kita katakan Al-Quranul Karim adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang teragung, yang terbesar. Kan semua permasalahan sebenarnya telah pun diselesaikan, ataupun kalau kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quran, ada jalan penyelesaiannya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila kita bersisir dalam satu perkara, kembalikan saja kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan as-sunnah Rasulnya. Sunnah Rasul, hadis ini sebagai tafsiran kepada Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibn Katsir sebagai contoh, karang kitab tafsir Ibn Katsir, setiap patah ayat Al-Quranul Karim itu sebenarnya ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan ayat tersebut. Ada. Dan setiap ayat Quran itu ada penafsirannya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli ala Muhammad, rujuk sahaja kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis, tetapi rujuk itu bukanlah secara sendirian, bahkan rujuk itu adalah dengan tafsiran dan pandangan para alim ulama. InsyaAllah kita tak akan tersasar, kan? Yakin sahaja inilah penyelamat ataupun kita katakan penyelesaian terbesar kepada setiap permasalahan yang ada. Jadi Allahumma salli ala Muhammad katanya, dan telah disebutkan sebelum ini tentang bentuk mukjizat Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi bukti yang kekal selama-lamanya, kerana manusia yang membawanya itu adalah penutup sekalian Nabi, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat baginda lagi ialah air memancar keluar dari celahan jari jemari baginda di saat bermusafir, ketika para sahabat baginda yang mulia sangat kehausan dan tidak ada air kecuali hanya sedikit. Kan kita baca dalam sejarah bukan sekali, bahkan beberapa kali permusafiran para sahabat pergi perang dan sebagainya, bawa air tapi tak cukup, sebab Allah Muhammad perjalanan jauh, jadi dah minum tengah jalan, dah minum, dah buat wuduk dan sebagainya. Kemudian sampai pula tempat berehat, di situ tak ada air ataupun tak ada bekalan air, tak ada telaga dan sebagainya. Akhirnya air yang menjadi bekalan yang dibawa habis. Maka Allah Muhammad, banyak riwayat yang menyebutkan tentang ketika itulah keluarnya air daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata ketika itu kami berjumlah lebih kurang 1,300 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar air daripada celahan jari Nabi, maka 1,300 orang tu dapat ambil manfaat daripada air yang keluar tersebut. Kan dapat minum sehingga hilang haus, dapat wuduk dan sebagainya. Ada pula ketika yang lain, para sahabat yang berjumlah lebih kurang dalam 1,000 orang dapat mengambil manfaat daripada celahan air yang keluar daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula riwayat mengatakan bahawa kami ketika itu 800 orang, kan, 800 orang terputus bekalan air, maka keluar air daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dapat mengambil manfaat daripadanya, dapat minum, dapat ambil wuduk dan sebagainya. Air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah air yang paling afdal, mengatasi kemuliaan air Zam-Zam itu sendiri. Ini dinazamkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, air yang paling utama, yang paling afdal di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ialah air yang keluar daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma Zam-Zam, kemudian barulah air Zam-Zam. Hari ini air Zam-Zam ada lagi. Air yang keluar daripada celahan jari Nabi dah tak ada dah, sebab Rasulullah dah wafat. Jadi kalau ikut ranking, air Zam-Zam lah nombor 1 sekarang. Tapi kalau ikut turutannya, ulama tetap mengekalkan bahawa yang pertama adalah air yang keluar dari celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal. Bahkan ada sahabat yang mengatakan bahawa kami minum hanya sedikit sahaja, tetapi kami merasai kepuasannya sehinggalah kami pulang ke Madinah. Ini maknanya apa? Keberkatan, berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mukjizat Nabi, tetapi siapa yang dapat air yang keluar dari celahan jari Nabi, itu mendapat keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hebat mulia para sahabat ni.
Bukan sekadar dapat hidup bersama dengan Rasulullah, bahkan dapat bahagian daripada Nabi SAW. Kan kita ni, Allahumma salli Muhammad, masuk macam-macam dalam perut kita. Kan masuk macam-macam, minum air pun macam-macam. Kan sahabat dulu orang yang dikurniakan dapat minum air daripada celahan jari Nabi SAW. Baik. Jadi maknanya riwayat ni bukan satu. Hadisnya bukan tahap dhaif, tetapi hadisnya tahap sahih. Kan, maka khabarnya adalah khabar yang kita perlu terima, mukjizat Nabi kita SAW. Kemudian dia kata apa? Baginda meletakkan telapak tangan baginda yang mulia ke dalam bekas air tersebut. Kemudian ia menjadi banyak sehingga dapat memenuhi keperluan para hadirin, maksudnya para sahabat yang bersama dengan Rasulullah. Dan airnya masih lebih. Dan perkara ini terjadi berulang kali. Nabi letak dalam bekas tersebut penuh dengan air dan tak kurang. Sahabat ambil air, tak kurang air. Ini kita akan tengok mukjizat Nabi dalam bab ketika mana Rasulullah mengagihkan makanan. Tak kurang sikit pun makanan tersebut. Dalam bab air, tak kurang sikit pun air dalam bekas tersebut. Tak habis-habis. Maka Allahumma salli Muhammad, ini antara mukjizat Nabi kita SAW. Tak tahu macam mana rasa sedapnya. Kan, kalau keluar daripada Nabi ini, tak ada yang tak sedap. Bayangkan kalau kita ni, air kencing kita ni bernajis. Taik kita ni najis. Yang keluar daripada Nabi SAW itu tak bernajis. Kan, air kencing Nabi tak boleh dikatakan sebagai najis. Kan, apa yang keluar pada Rasulullah tak bernajis. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri menegaskan bahawa setiap apa yang keluar daripada tubuh Rasulullah itu bukan najis. Tak boleh dikatakan najis. Air kencing Nabi tak najis. Cuma Rasulullah qada hajat itu nak mengajarkan umat bagaimana qada hajat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita umat najis. Kita umat nisbah pada Rasulullah tak najis. Yang ketiganya, itu pada hak Rasulullah. Nabi nak kena tunjuk ke umat, maka hukum Nabi mengajar umat adalah wajib. Bukan dikarenakan apa yang keluar daripada Nabi, daripada air kencing dan sebagainya, najis, tidak. Jadi kalaulah yang keluar daripada Rasulullah, air kencing Nabi semua tak najis, apatah lagi yang keluar daripada Rasulullah itu adalah sesuatu yang suci. Sebagai contoh air tadi. Jadi Allahumma salli Muhammad, ulama minta kita bayangkan, walaupun kita tak tahu macam mana rasanya, tetapi kita bayangkan bagaimana dengan Nabi yang memiliki zahir dan batin yang paling sempurna. Kan, fizikal Nabi yang paling cantik. Tak ada fizikal yang paling cantik, tak ada fizikal yang dapat menandingi kecantikan dan kesempurnaan Nabi kita SAW. Tak ada batin yang dapat menandingi kesempurnaan batin Nabi kita SAW. Ketika mana kita merasai air yang paling sedap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita perlu sedar itu taklah sesedap apa yang keluar daripada celahan jari Nabi kita SAW. Maka bayangkan betapa enak, betapa lazat dan betapa sedap barakahnya air yang keluar daripada celahan Nabi kita SAW. Dan bayangkan je lah, nak dapat tu, mudah-mudahan kita dapatlah keberkatannya di syurga esok. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, di antara mukjizat baginda lagi katanya ialah memperbanyakkan makanan yang sedikit sehingga mencukupi untuk orang ramai. Dan perkara ini juga terjadi berulang kali. Maknanya bukan satu, dua peristiwa, bahkan banyak peristiwa. Kan ada satu peristiwa, ada seorang sahabat dia jumpa Nabi kita SAW, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni dah masak dah kat rumah. Kan itu kita baca dalam sirah, Nabi kita SAW pernah tak makan 4 hari. Kan 4 hari Nabi kita tak pernah makan. Maka seorang sahabat dah tahu Nabi ni tak makan dah berapa hari dah. Maka akhirnya dia ambil keputusan untuk sembelih seekor kambing. Seekor kambing ni, Allahu Akbar. Kalau kita boleh makan berapa orang? Kalau orang Arab boleh makan berapa orang? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia sembelih, dia minta isteri dia masak, dia jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, nanti lepas solat ajaklah berapa orang, agak-agak berapa orang je, taklah ramai, dia kata, datang rumah saya makan sebab saya dah masak dah. Jadi bersyarat ni tak ramai lah, sebab ajaklah berapa orang, rumah pun tak besar, kambing pun tak adalah 10 ekor, seekor je sembelih. Jadi datanglah rumah makan. Nabi SAW lepas daripada solat, Nabi ajak para sahabat ni pergi rumah kawan yang masaknya tadi, ajak ramai-ramai. Terkejut kawan ni, terkejut sebab dia minta Rasulullah ajak berapa orang je. Tiba-tiba Nabi ajak ramai-ramai datang rumah, penuh rumah. Nabi kata,
makanan yang kamu masak tu mana dia? Sahabat pun tunjuk ni makanan yang saya masak. Nabi kata okey, biar saya yang hidangkan, biar saya yang cedok makanan ni. Nabi kata biar saya yang cedok makanan ni. Maka Allahumma salli ala Muhammad, Nabi pun cedok makan ni. Maka semua sahabat yang datang dapat merasai makanan, kan, dapat puas dengan hidangan tersebut, dan makanan tu tak berkurang. Padahal ada riwayat kata anggaran lebih kurang dalam untuk 10 orang je jamu tu. Tapi yang datang tu wallahu alam, tahu apa puluh ataupun ratusan orang, makanannya tak berkurang. Ini terjadi bukan dalam satu kisah, bahkan beberapa kisah terjadi macam ni. Ini antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan kita jangan heranlah, bahkan berlaku juga kepada sebahagian daripada guru kita, tok-tok guru kita, wali-wali kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan karamah macam ni. Saya ingat salah satu karamah yang dimiliki oleh almarhum Tuan Guru Haji Mat Nahu di Felda Lubuk Merbau, Kedah. Tok Guru ni Allah Muhammad, dia makanan di madrasah dia, di pondok dia, Allahumma salli ala Muhammad, tak pernah dia ni orang kata apa putus. Beras tak pernah putus di rumahnya. Beras untuk di rumah tak pernah putus, beras untuk anak-anak murid pun tak pernah putus. Anak murid ni tak payah beli beras, dia akan ambil beras daripada rumah Tok Guru bagi. Kan di rumah Tok Guru pun tak pernah putus beras. Jadi Allahumma salli Muhammad, sebelum Tok Guru wafat, sebelum Tok Guru meninggal, Tok Guru pesan dengan rumahnya, beras ni ambil je, jangan tengok kat dalam tu tinggal berapa banyak lagi, ambil je. Jadi lepas Tok Guru meninggal, rumahnya pun ambil masak, tak pernah tengok dalam tu tinggal berapa banyak. Lepas berapa bulan lepas Tok Guru meninggal, rumahnya heran dah, tak habis-habis beras dalam ni, kan, tiap-tiap hari masak, tak kurang tak habis-habis pun. Akhirnya rumah dia buka tu tinggal sikit, 2-3 hari lepas tu habis terus. Tok Guru pesan jangan tengok. Kalau dah tengok tu ada cerita lain pula. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ada karamah di kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita ada yang macam tu. Makanan yang sikit tapi cukup. Kan, pernah jadi kat sebahagian daripada guru kami, dia masak kami anak murid masak 5 ekor ayam. 5 ekor ayam tu kita kata kalau seekor tu untuk 5 orang, 5 ekor untuk 25 orang. Anak murid dah 30 orang. Kan 5 ekor tu untuk satu madrasah je, pelajar-pelajar madrasah. Tapi hari tu Tok Guru jemput tetamu daripada luar lebih kurang dalam 50 orang ke 70 orang. Campurlah dengan anak murid semua 100 orang. Ayam tetap 5 ekor, tapi cukup. Bukan setakat cukup, ada lebih lagi. Lebih untuk anak murid makan di sebelah malam ni pula. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ini antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada sebahagian kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat Nabi kita ni banyak, kan, banyak. Kita baca dalam sirah, Nabi kita pun pernah menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nabi kita berbicara dengan daging yang telah diracun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pokok supaya datang kepada baginda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat berbicara dengan haiwan dan sebagainya. Itu semua adalah antara mukjizat Nabi yang orang kata apa diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Cuma dalam kitab ni ini sebahagian sahaja, sikit saja dia nak cerita, dia nak sentuh untuk membuktikan di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda. Sebab tu dia kata dan banyak lagi mukjizat-mukjizat lain seperti yang telah disebut di dalam kitab-kitab yang menceritakan bukti-bukti kenabian baginda. Ada kitab namanya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah ada yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ada yang dikarang oleh Abu Nuaim. Itu mencecah 7 ke 8 jilid, kesemuanya menceritakan tentang bukti-bukti kenabian daripada sudut mukjizat baginda yang terlalu banyak sebenarnya. Jadi Allah Muhammad elok juga untuk kita menekuni ataupun untuk kita mengetahui tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain daripada apa yang telah disebutkan sepintas lalu dalam kitab ni. Jadi Allahumma salli Muhammad. Sebab tu nak kenal Nabi ni, kata ulama, bukan satu ilmu, banyak ilmu. Ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu khasa'is, ilmu dalail, ilmu apa lagi? Banyak. Kan? Banyak. Ilmu 3-4 ilmu, 5-6. Perbahasan ataupun kaedah untuk kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa belajar sirah aja. Ataupun kita biasa belajar sirah, kita belajar syama'il,
kita tak pernah sentuh lagi tentang dalail, kita tak pernah sentuh lagi tentang ilmu al-khasais, kita tak pernah sentuh lagi ilmu tentang banyak lagi perkara yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Muhammad kesemuanya itu sebenarnya adalah untuk menceritakan dan mengajarkan tentang siapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Nabi, dia tak cukup satu ilmu. Jadi Allah Muhammad boleh tengok kat sana panjang perbahasannya yang telah dihimpunkan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita dapat menekuni perkara tersebut. Salah satu daripada kemuliaan umat baginda adalah kita ni tidak terputus daripada mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selama mana kita ikat dan kita bina hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jadi orang yang mulia. Kita dah mulialah sebab kita umat Rasulullah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan kita ni memang dah sebaik-baik umat dah. Tapi kemuliaan tersebut kita akan lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita tak putus hubungan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rohani kita, batin kita sentiasa berhubung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah tentang sirah, syama'il, dalail, khasais dan sebagainya untuk lebih dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis. Maka seterusnya dia ambil pula tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapannya panjang. Kita baca secara ringkas saja. Dia tanya, soalan yang seterusnya, bagaimanakah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya telah terjadi ijma' dan sepakatan umat Islam bahawa sesungguhnya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik perjalanan secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya tak perlulah kita bahas orang kata apa, siapa yang lebih baik, siapa tak. Bila sebut sebaik-baik manusia, Rasulullah. Sebaik-baik makhluk, Rasulullah. Sebaik-baik perjalanan hidup, Rasulullah. Semua ke Rasulullah. Kan itu maksud itlaq. Dan kita dah bincang dah, makhluk yang paling afdal adalah Nabi kita. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Laqani, wa afdal itlaqi nabiyuna Muhammadun famin al-syiqaqi. Seafdal makhluk secara mutlak adalah Nabi kita, maka tak perlu kita berbantah lagi. Kan dikarenakan Nabi kita adalah sebaik-baik, semulia-mulia makhluk, maka perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik perjalanan ataupun kisah hidup yang paling baik sekali. Bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mulia, bahkan keturunan Rasulullah semuanya keturunan yang mulia-mulia. Itu yang kalau kita baca sirah, tidak ada sebenarnya di kalangan datuk nenek moyang Rasulullah di kalangan penyembah berhala. Tak ada di kalangan datuk nenek moyang Rasulullah di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Kami membolak-balikkan engkau wahai Muhammad di kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah. Maknanya Nabi kita sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, berapa puluh orang ataupun ratusan insan di antara Rasulullah kepada Nabi Adam, kesemuanya di kalangan orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, kesemua di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis, "Antaqilu min aslabi tahirat ila arhami tahirat." Aku ini, kata Rasulullah, berpindah daripada rahim-rahim yang suci daripada satu sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Dan aku ini tidak keluar daripada orang yang pernah melakukan penzinahan. Maknanya tak ada seorang pun di kalangan datuk nenek moyang Rasulullah yang bukan sekadar tak mensyirikkan Allah, bahkan tak ada seorang pun di kalangan datuk nenek moyang Rasulullah yang pernah melakukan zina. Na'udzubillah min zalik. Maknanya perjalanan hidup Nabi ini kesemuanya adalah perjalanan yang mulia. Datuk nenek moyang Rasulullah kesemuanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat-hebat belaka. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, ketika mana Abrahah ini menyerang Kaabah, Abrahah bila nak serang Kaabah, dia berhenti di satu tempat. Di satu tempat, Allah Muhammad lupa nama tempat tu. Maka dia hantar utusan untuk pergi ke kota Mekah untuk berbincang dengan Abdul Muttalib. Masa tu Abdul Muttalib penguasa ataupun presiden Mekah. Jadi pergi tu nak bincang. Kan sampai-sampai dekat Allah Muhammad dekat kota Mekah, bagi tahu yang kata Abrahah dah dekat dah nak serang kota Mekah. Jadi dia minta Abdul Muttalib ni arahkan anak-anak buah dia, penduduk-penduduk kota Mekah. Dia kata arahkan, pergilah naik ke bukit-bukit, nyuruk. Sebab Abrahah nak serang Kaabah ni.
Jadi kalau nak elakkan pertumpahan darah, nak selamat, jangan duduk sini, lari kat bukit. Di dalam perjalanan balik ke camp, dalam checkpoint tu, dia punya utusan Abraha ni rampas kambing-kambing penternak di penternak kota Mekah, rampas kambing, rampas itu, rampas ini. Jadi Abdul Muttalib ikut, akhirnya sampai ke checkpoint tentera Abraha. Abraha bila nampak Abdul Muttalib turun daripada gajah dia, turun daripada singgasana dia, turun. Sebab apa? Sebab dalam kitab sebut ketika mana Abraha tengok Abdul Muttalib, dia rasa gerun dengan wajah yang nampak hebah, dengan kotokohannya, dengan dia punya auranya, wajah yang berseri tapi nampak memang layak berkaliber sebagai seorang pemimpin. Turun Abraha daripada gajah dia ni, daripada singgasana dia turun tu, dia riwayat kata Abraha mempersilakan Abdul Muttalib bincang dekat atas singgasana, tak boleh kat bawah ni. Dia riwayat kata bawa Abdul Muttalib bincang. Abdul Muttalib kata apa? Abraha kata, wahai Abdul Muttalib, tahu tak kami nak serang Kaabah? Tahu? Sikit pun Abdul Muttalib ni, Datuk Rasulullah ni, tak menunjukkan kata takut, gabrah, rasa macam orang kata apa tak tenang. Sikit pun tak tunjuk orang kata apa riak, gelisah, padahal nak serang dah ni. Abraha tanya, tak takut ke kami nak serang Kaabah dah ni? Tak. Abdul Muttalib kata tak, sikit pun tak takut. Sebab Allah Muhammad, Kaabah ada tuan dia, dia kata. Kaabah ada tuan dia, biar tuan dia yang jaga dia. Adapun saya datang sini, bukan saya nak suruh kamu ni tak payah serang Kaabah, saya nak minta balik, pulangkan harta-harta penduduk kota Mekah. Sebab tadi utusan kamu yang kamu suruh utus jumpa saya tu, masa nak balik ke checkpoint ni, dia pergi rampas kambing orang yang tengah kembali kambing, dia pergi rampas itu, rampas ni. Saya nak minta pulangkan tu. Sebab saya sebagai ketua, saya kena pastikan apa-apa harta yang di bawah anak buah saya, kalau kata mereka terganggu, ada harta yang dirampas, saya kena tuntut bela. Itu je saya nak, cukup pulangkan benda tu. Adapun Kaabah ini adalah ada tuan dia. Tuan dia siapa? Allah, biar Allah yang jaga. Sikit pun tak takut Abdul Muttalib. Dan kisahnya agak panjang, cuma kita nak ceritakan bagaimana Abdul Muttalib selaku datuk kepada Rasulullah SAW. Abraha tengok pun takut, rasa gerun dengan aura yang dimiliki dan sebagainya. Ya Allah Sallallahu Muhammad, itu ulama katakan bahawa pemimpin ataupun datuk nenek moyang Rasulullah SAW bukan sekadar pemimpin-pemimpin, bahkan mereka di kalangan pahlawan-pahlawan, orang yang berani dan sebagainya. Yang akhirnya daripada titisan mereka, daripada zuriat keturunan mereka adalah Nabi kita SAW diangkat sebagai pemimpin. Itu secara zahirnya, kan? Adapun sudut hakikatnya kita pun faham bahawa Nabi kita SAW memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih kita, nak pilih Nabi kita SAW. Itu dibahaskan panjang dalam perbahasan kitab-kitab sirah, dalam kitab Ad-Dalail, Al-Khasa'is, yang membuktikan tentang kemuliaan Nabi kita SAW. Maka dia kata apa? Bahkan orang kafir sendiri pun mengakui tentang perjalanan hidup Nabi kita yang murni, yang baik, yang bersih. Tak ada rekod Nabi kita masa jaga harta orang, Nabi kita Allahu Akbar makan rasuah ke apa, tak ada rekod, kan? Walaupun amalan penduduk kota Mekah ni masa tu perniagaannya bukan tak ada orang kata apa bersih, amalkan juga sistem kapitalisme dan sebagainya, kan? Zalim juga, amalkan juga riba dan sebagainya. Tapi Nabi kita SAW tak terjebak dengan benda-benda tu. Bagaimana tidak? Sedangkan perjalanan hidup Nabi itu seperti matahari di waktu siang, maksudnya yang memandu perjalanan orang. Para sejarawan telah menyebutkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia yang paling mulia nasab keturunannya dan paling tinggi kedudukannya. Baginda sering menyambungkan tali silaturahim dan menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Ini kita faham, Nabi tak pernah putuskan silaturahim. Nabi di kalangan orang yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim. Walaupun di kalangan saudara mara Nabi itu adalah orang yang memusuhi baginda dan menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Dan walaupun Nabi tak ada apa, Nabi tolong. Sangat tabah menghadapi. Ini kita faham. Orang-orang kota Mekah kalau nak pergi musafir, ketika mana Rasulullah diangkat jadi Rasul, walaupun di kalangan musuh-musuh Nabi, ketika mana nak musafir, dia akan simpan barang kat Rasulullah, akan simpan barang kat Nabi. Tak suka Nabi ni, sebab Nabi bawa ajaran baru, benci dengan Nabi. Tapi bila nak musafir, dia tak tinggal barang dekat Abu Jahal, dia tak tinggal barang dekat Abu Lahab,
Dia tak kata Abu Lahab, saya nak keluar ni, tolong tengok-tengok rumah. Kan? Dia tak kata dekat apa nama siapa tu? Yang kawan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tak kata saya nak keluar musafir ni, tolong-tolong tengok rumah, hanya ada barang ni tolong simpan. Nanti saya balik musafir, saya ambil balik barang saya. Sebulan saya nak keluar ni, tak ada. Nak keluar jumpa Rasulullah, Muhammad, tolong tengok rumah ni. Muhammad, ni barang saya, tolong jaga. Tak suka dengan Nabi, benci dengan Nabi. Tapi bab amanah tak ada seorang pun yang dapat menafikan tentang Rasulullah lah orang yang paling amanah. Kalau Nabi jaga elok-elok. Kan? Macam mana Rasulullah terima, macam tu jugalah Rasulullah pulangkan. Kan? Bahkan ada benda yang Rasulullah terima, bila Nabi pulang, keadaan tu jadi lebih baik lagi. Kan? Nabi jaga betul-betul. Kalau benda tu barang, Nabi lap, Nabi bersihkan, kan pulang dalam keadaan baik. Maka Allah Muhammad ini yang menunjukkan bukti di atas syakhsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca dalam sirah bagaimana sikap ataupun sifat mulia yang ada pada Rasulullah. Ini panjanglah kalau kita nak bincangkan. Dia kata sangat tabah menghadapi penderitaan, itu pun kita faham Nabi orang yang paling tabah menghadapi penderitaan. Kuat menahan diri dan sangat tinggi kesabarannya. Panjang ni. Dan memaafkan, kebiasaannya ialah memaafkan dan mengampunkan orang lain, memiliki belas kasihan dan kasih sayang kepada orang lain. Ini kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Baik pada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kesilapan daripada teman saya mohon ampun dan maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tus'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.